Good morning. Ohayo gozaimasu. It's already 6:30 AM. Pagi dah. Tapi dia punya terang dia macam dah pukul 8 pagi. So actually ni dekat area Shibuya. Padat dia punya bangunan dia. Nasib baik ada jalan raya sini. Tengok. Tak try lagi GoPro. So ni hotel kita orang nak pergi dekat Family Mart. Jalan kita ada orang lalu tau. Cuaca macam rasa macam dalam aircon lah. Dia tak adalah sejuk sangat. Okay, nak dekat sampai Family Mart. Delicious meal. Minta 3% ni raw meat. Family Mart meat. Raw meat. Nak try. Semua yang beli. Majority, okay. Ni tuna ke? So onigiri. Yang lain memang tak boleh lah ni. Abang, besok kata dia makan ni. Ya. Ni yang makan. Boleh ke? Bisa. Boleh lah. Sikit-sikit. Ni semua memang tak boleh makan ni. Dia pergi ke hal kan. So dalam ni dia provide ni. Yang ni tak boleh makan. Yang ni chips ni boleh. Ada ni okay. Ni bukan susu. Ni air mineral sebenarnya. Ingatkan susu semalam. Okay, lepas tu ada mesin espresso. Okay. Ni ada tea. Okay, ni tak buka tin ni. Tak nak pegang. Nanti buka tin apa entah. Okay, ni green tea. Okay, ni apa Oh, okay, ni espresso. Tak tahulah perasa apa, tak tahu nak baca, tapi nanti kita scan, kita tengok. Okay, next. Almari. Ya air dia. Tapi ni ada yang kita orang punya. Ni semua tak boleh minum. Okay. Explore almari dah habis.
Setelah bergodek ni, tak percaya. Tapi tak tahulah betul ke tak ni. Mesin ni. Kenapa warna dia macam ni? Breakfast onigiri. Naik kopi. Nasib baik dah biasa makan onigiri. Dalam dia tuna. Salmon. Dalam dia salmon. Yang lain semua tak boleh makan. Yang lain semua tak boleh makan. Tak halal. Kita kena cari benda yang makanan yang halal. Biskut ni okey. Biskut kapal ni boleh makan. Ni biskut ni memang halal lah. Ni apa macam Actually kita orang tengah tunggu bento. Ni daripada Malaysia lah. Hello, actually kita orang tengah Darwish ni tengah tunggu orang hantar bento. Dia actually orang Malaysia. Kita order dia masakan Malaysia. Dia hantar rider. Dia dah stay Malaysia dah lama dah. Nanis Cooking nama dia. So ni tengah tunggu, tak tahu kat mana. So kita orang dah dapat dah bento. Okay, ni bento kita orang beli. Belum beli dah. Adik, kejap dek. Ni food yang beli. So kita orang dah beli bento daripada orang Malaysia yang tinggal dekat Japan. Okey, ni makanan bento tadi yang kita orang ambil. Tengok macam ni je lah. Ini dia daripada Nanis Cooking. Okey, ni nasi dengan ayam merah. Okey. Ada nasi lain juga ni. Tak sure lah nasi apa lagi. Okey, tapi sampai malam lah ni. Lepas tu kita just simpan dulu dalam peti ais ke macam mana. Okey. So ni semua makanan yang kita orang order daripada Nanis Cooking. So kalau sesiapa yang tinggal dekat area Shibuya yang teringin nak makan masakan Malaysia, bolehlah order dengan Nanis Cooking ni sebab tak sempat nak keluar. Husband masih kerja lagi, sebab itulah terpaksa kena makan dekat hotel je, tak boleh nak keluar sangat. Lagipun kedai kat sini tutup awal. Malam pukul 8 macam tu dah tutup dah. Dan lepas tu nak survey lagi kedai makanan halal. Kalau setakat kedai macam beli barang-barang still okey lagi kalau nak survey. Tapi kalau makanan ni kita kena cari, mungkin jauh naik train semua kan. So kalau malam tu takut nanti tak jumpa. So ni alternatif lah. Okay, sementara beberapa hari ni kita adalah makanan. Tak adalah kurus pun bila makan macam ni. Orang kata datang jumpa ni kurus tak pun. Makan sama je. Okay, bye. Okay, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Sedap nasi minyak ah. Nasi minyak rupanya. Dapat makan nasi minyak dekat Jepun.
Kecil tangga. Tangga dia kurus sangat. Exercise ni tangga. Nak beli earphone Awish punya pasal ni. Earphone Awish je tiba-tiba rosak sajalah, tu nak beli dekat Jepun. Yang ni cantik ni.